Sebenarnya rambut gugur bagi lelaki ni agak normal, tapi untuk umur yang bayi-bayi macam aku ni agak jarang. Dan aku rasa rambut aku ni tak banyak style yang untuk di-stylekan, so aku selalu botak je style aku. At one point aku dah macam give up dan okay je dengan style botak. Tapi dalam masa yang sama sebenarnya aku mengkajilah apa menyebabkan rambut botak ni, sebab adik-beradik aku tak ada pun rambut botak, aku seorang je. So hari ni aku nak share sedikit kajian aku tentang macam mana rambut lelaki ni boleh gugur pada usia yang sangat muda. Hai, saya Syakir, saya nak cerita hari ni macam mana rambut boleh gugur dan apakah langkah-langkah kemungkinan korang untuk prevent rambut tu daripada gugur. Sebelum tu kita kenal apa itu DHT. DHT itu adalah dihydrotestosterone. Apa fungsi DHT dalam badan kita? First, masa kita balik, DHT sangat diperlukan untuk membuat badan kita ni maskulin, lebih maskulin lah. Yang kedua, DHT ni fungsi dia adalah mempengaruhi libido. Dan yang ketiga, ada peranan kecil dalam kekuatan otot. Tapi masalahnya, banyak sangat DHT dalam badan dapat membuatkan folikel-folikel rambut mengecil. Folikel rambut kita ni sebenarnya sensitif dengan DHT. So, bila DHT tu sentuh dekat folikel rambut kita, dia akan mengecil dan menyebabkan rambut kita gugur. Sebab apa dia botak bahagian ni je? Sebab DHT tu dia akan timbul, dia pergi dekat area-area sini sahaja, dia tak pergi kat area belakang dan tepi sebab dia timbul ke atas. So sebenarnya inilah punca rambut kita gugur. Sebab apa? Sebab folikel dia mengecil. Dan sebenarnya mana datang DHT ni kan? Bagi lelaki, badan kita akan naturally keluarkan hormon testosteron. Dan hormon testosteron itu akan berganding dengan enzim. Enzim dia nama 5-alpha declactase. Dia macam ni, kalau kita belajar biologi dulu, kalau kita makan nasi itu starch. Tapi bila bercampur dengan enzim amylase, starch tu akan jadi sugar. Sama juga macam badan kita mengeluarkan testosteron, dan testosteron itu apabila bertemu dengan enzim yang bernama 5-alpha reductase, maka ianya akan tukar daripada testosteron kepada dihydrotestosterone. So dekat situlah DHT ada. Ada satu ubat yang boleh kita blokkan enzim 5-alpha reductase ni. Ni bermaksud setiap testosteron yang diwujudkan, kita mengurangkan kadar DHT yang akan dihasilkan dengan blok enzim-enzim yang buat kerja ni. So maksudnya dia tak block 100%, dia akan block dalam 60 to 70% sahaja. So testosteron yang korang hasilkan akan jadi DHT juga, tapi akan lebih kurang. Sebab apa? Sebab enzim yang menukarkan daripada testosteron kepada DHT akan berkurang. Bila kadar DHT dalam badan dah kurang, maka ianya dapat membantu folikel-folikel rambut kita membesar dengan sihat. Tapi kesan finasteride ni kena tunggu dalam masa 6 bulan ke 1 tahun lah untuk tengok jangka masa panjang. Dia bukan ambil sehari boleh terus nampak hasil dia, tak. Tapi kalau korang rasa macam benda ni tak selamat untuk korang, jangan risau, boleh stop. Sebab kesan dia akan stop apabila korang stop ambil ubat tu. Aku harap informasi ni membantu.